Alhamdulillah kita bersama mengimarahkan Ramadan dan terima kasih khusus kepada saudara saya, Ketua Menteri Pak Haji yang banyak hari dengan saya dalam beberapa acara dari pengguna bersama Mizan dan kemudian juga bersama dengan Bandaraya Kota Kinabalu. Dan seperti mana sedia dimaklum, 2 tahun yang lalu saya ke negeri dan mengadakan perjumpaan dengan pimpinan negeri. Tetapi sejak akhir tahun lalu saya telah memilih untuk menumpukan perhatian dalam menilai prestasi di daerah. Jadi lebih granular, melihat masalah-masalah rakyat secara dekat dan tidak hanya segi makro, pusat atau negeri. Jadi ucap terima kasih juga kepada Tok Bandar Kota Kinabalu tadi kerana menyampaikan taklimat dan kita berbincang melihat kepada permasalahan rakyat secara langsung. Seperti mana disebut oleh Ketua Menteri, memang Alhamdulillah kita prestasi pertumbuhan ekonomi, kawalan inflasi dan kehadiran pelabur asing, semua angka termasuk kekuatan ringgit itu membanggakan. Alhamdulillah. Tetapi keperluan kita menjurus langsung ke daerah peringkat akar umbi ini ialah menilai sama ada program-program raksasa dan program pertumbuhan itu yang pada angka itu menakjubkan, apakah ia dapat memberi manfaat secara langsung kepada rakyat terbanyak. Dan penilaian di peringkat akar umbi itu sangat utama bagi saya kerana pendapatan mereka, jumlah pengangguran dan kemudahan-kemudahan asas. Saya beri contoh umpamanya tadi, dalam menilai pembangunan, tentunya Sabah di antara negeri yang paling menarik dari segi kehadiran pelancong asing. Dan ini suatu petanda yang sangat baik tentang kestabilan politiknya, tentang pimpinan negeri yang punyai pengarahan yang jelas, prasarana yang baik. Tetapi selanjutnya saya minta supaya diperhatikan juga kemudahan-kemudahan asas yang dimanfaatkan oleh majoriti rakyat. Umpamanya, restoran kecil, gerai, warung, itu menarik pelanggan sekitar 85%. Tetapi kadang-kadang dalam perencanaan plan pembangunan itu dianggap keterbelakang. Sebab itu kedudukan dan tahap gerai-gerai dan warung itu paling daif. Maka di Kuala Lumpur saya memulakan satu gerakan besar, 1 tahun berapa? 100, 150. Namanya diperbaiki iaitu gerai baru supaya manfaat dan keselesaan kepada majoriti rakyat. 85% menggunakan gerai, warung dan restoran kecil. Tetapi perhatian dan perbelanjaan itu tidak setimpal. Maka pengarahan perencanaan kita dan itu harus dirubah supaya kepentingan rakyat terjaga. Di samping menjaga kebersihannya, penarikan pelancong yang juga menjadi keutamaan dalam negara kita. Ini terima kasih sekali lagi. Baik. Saudara-saudara, saya ingin juga menyinggung tentang apa yang dibicarakan di Sabah. Tadi sepanjang pertemuan dengan Ketua Menteri banyak dibicarakan tentang suara-suara bagaimana rencana pertumbuhan, menjaga kepentingan rakyat. Tetapi dibangkitkan juga tentunya isu yang hangat diperkatakan oleh segelintir tentang apa yang dibicarakan di mahkamah dan juga isu 40% hasil. Saya telah berikan ketetapan kerajaan umumnya yang disahkan oleh Jemaah Menteri bahawa komitmen kita berdasarkan perjanjian 1963 dulu, Ya.
perjanjian Malaysia 1963 itu tidak dipertikai. Dan kalau lihat kenyataan dan keputusan mahkamah itu sendiri pun sudah ada komitmen perjanjian interim di antara kerajaan persekutuan dan negeri yang bermula akhir 2022, 23 dan seterusnya setelah kami ambil alih tampuk pentadbiran negara. Jadi soal itu bagi saya bukan lagi isu. Yang ditanya ialah bagaimana pelaksanaannya. Saya ingin syorkan, ya, negarakan, ya, walaupun saya tahu ada tuntutan yang agak riuh rendah ini ada, mensabahnya kerana tertangguh agak lama. Tetapi ada dua pertimbangan yang harus dilakukan. Ya, tidak pernah, mungkin dalam pentadbiran saya, kita abaikan. Ini dilihat dari segi peruntukan yang besar pada Sabah dan Sarawak. Yang juga mengundang teguran dan kritikan oleh pembangkang di Semenanjung. Tidak menghiraukan saya. Kerana kita ambil keputusan yang tepat. Kita berikan peruntukan berdasarkan keperluan. Dan soal air, elektrik yang diberikan besar dan mudah-mudahan mulai pertengahan tahun ini selesai sebagai besar dan masalah yang ada hadapi oleh rakyat Sabah. Masalah tebatan banjir yang kita tumpu di Kelantan, sebahagian Johor dan Sabah. Dan 2 hari yang lalu di Sarawak, kita juga luluskan beberapa projek segera untuk menyelesaikan sebahagian masalah dalam program tebatan banjir. Begitu juga. Jadi soal itu saya tidak mau panjangkan, telah sampaikan, tetapi jumlah peruntukan yang besar. Jadi boleh bincang, boleh tegur, tetapi untuk menghukum seolah-olah ada kelompok dalam negara kita di kalangan pimpinan yang sengaja mengabaikan atau menidakkan MI63, itu hanya omongan politik bagi saya yang tidak wajar kita layan. Kerana komitmen itu ada. Datuk Johan KSP, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, telah mengadakan 4 pertemuan dengan Setiausaha Kerajaan Negeri, menunjukkan seriousness kita untuk mencerakin cara detail. Ini bukan soal 40% dari mana, jumlah di mana, ketetapan bagaimana. Tentunya tidak termasuk hasil mahsul, tidak termasuk projek, pelaksanaan projek-projek negara, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Yang pernah saya sebut di sini bukan untuk merampas dari 40% itu SAS. Itu hanya menjelaskan peruntukan yang kita tambah sejak kita ambil alih kuasa yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah diluluskan sebelumnya. Jadi sepatutnya dijawab bukan hanya oleh saya, tapi juga pemimpin Sabah yang masih aktif sekarang. Mereka harus jawab juga dalam kerajaan mengapa tidak ditambah. Ditambah itu hanya setelah 2022. Sama seperti interim payment. Sebab itu dalam penghakiman tidak dipertikai komitmen kerajaan sekarang. Kerana kita menjalin perjanjian walaupun sementara interim dengan kerajaan negeri yang disepakati oleh Sabah dan dalam konteks lain dia oleh Sarawak. Itu diterima. Jadi yang dibangkitkan umpamanya peruntukan pembangunan pendidikan, universiti, prasarana, PEN Borneo, okey dimasukkan. Tetapi umpamanya apakah subsidi dimasukkan yang tidak termasuk dalam perincian perjanjian? Itu kita bincang. Dan subsidi bukan kecil. Tadi saya umumkan berapa subsidi RON 95 dengan kadar minyak, harga minyak yang mencecah $103 satu tong. Subsidi minyak itu untuk negara 1 bulan 2 bilion ringgit. Mana kalau keadaan berlarutan dengan kadar harga yang ada sekarang 24 bilion ringgit subsidi. Baik, bagaimana diesel?
naik untuk Semenanjung, tidak naik untuk Sabah dan Sarawak. Saya pertahankan keputusan itu walaupun dikritik di parlimen kerana saya katakan suasana keadaan di Sabah dan Sarawak itu berbeza. Penggunaan diesel itu jauh lebih tinggi di Sabah dan Sarawak. Berapa subsidi diesel untuk Sabah dan Sarawak? Tahun lalu 2025 2 bilion ringgit subsidi untuk Sabah dan Sarawak. Tahun ini dengan kadar harga yang melambung, subsidi untuk Sabah dan Sarawak untuk diesel 4.6 bilion ringgit. Ya. Ini bukan bukan saya nak mengeluh, nampak sudah sedih. Tidak. Saya hanya nak memberikan fakta supaya perbincangan itu berdasarkan maklumat. Berdasarkan semangat kerjasama di antara Persekutuan dan negeri seperti mana yang ditunjukkan oleh pemimpin Sabah sendiri, Datuk Seri Haji. Undi, tuntutan, perbincangan, desakan, asakan, semua itu boleh. Tapi tidak dengan jalur kenyataan yang tidak beradab dan kasar dan menimbulkan kebencian, bebal. Padahal mereka juga berkuasa. Ini masalah kita dalam sistem negara kita ini. Orang-orang yang telah pernah diberikan amanah. Jadi menteri, jadi ketua menteri, jadi timbalan ketua menteri, menteri negeri, menteri persekutuan. Tapi bila hilang kuasa, dia bebal dan menegur seolah-olah tidak ada yang dilakukan. Jadi saya harap hal ini boleh kita undi dengan baik. Saya bagi penuh kepercayaan kepada KSP dan SS untuk menjelaskan. Kalau lambat, tanya mereka. Dan saya percaya kita akan cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. Tapi juga ditanya mengapa kalau begitu kita merayu untuk maju banding di mahkamah dalam keputusan itu. Jawapan saya begini. Kita tidak merayu kes 40%. 40% itu sudah tamat, tutup kes. No discussion. As far as this government is concerned, we have given categorical assurance. This is a firm commitment, it's a policy decision. I have declared in the cabinet and in parliament, no negotiations. We are committed to honor our commitment of 40% to the people of Sabah. Period. Ya. Tetapi dalam keputusan penghakiman itu ada isu. Ya, menyinggung dan malah mempertikai peranan pemimpin-pemimpin persekutuan sejak zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, pimpinan kita, pimpinan dan negarawan besar negara, pimpinan seperti Tun Mustafa, Fuad Stephens, Haris Saleh berikutnya, Khairin Ketingat, juga pemimpin yang dipilih oleh rakyat Sabah. Jadi bagi kita, kenyataan dan keputusan penghakiman dari segi itu tidak wajar. Itu pandangan kita dan kita bawa ke mahkamah, minta diperjelaskan. Apakah ini menyinggung kedudukan 40%? Tidak timbul sama sekali. 40% dan SS dengan bimbang, is done. We are not going to question that. But we are question. Takkan nak soal keputusan itu pun tak boleh. Ada yang kata, oh no, you can't. It is an insult to the intelligence of the people of Sabah. Bagi saya, tak betul kerana yang dihina itu bukan saja pemimpin besar negara, juga pemimpin besar negeri. Kita nak betulkan on record. Ya, kita tidak bersetuju dengan putusan penghakiman yang sangat, saya ingat, tidak objektif lah, terlalu kuat sentimen dan prasangka politiknya. Baik. Nampak serius sangat belum puasa. Tadi saya mula dengan Ramadan Karim. Kullu aam wa antum bi khair. Ramadan ini madrasah, sekolah tarbiyah. Guna untuk melatih, membina kekuatan diri. Dan syahrul Ramadan, bulan Ramadan,
unzila fihil Quran. Bulan turunnya Quran. Untuk apa turunnya Quran? Bagi kita orang Islam, itu hudan linnas, petunjuk pada manusia. Bagaimana dia petunjuk? Baca pun tidak, faham pun tidak, amal pun tidak. Dia kena baca, faham dan amal untuk jadikan petunjuk. Petunjuk apa? Kerana memberikan, menambah hidayah dan furqan. Wa bayinatin minal huda wal furqan. Dengan ilmu itu yang disaring, difaham, diteliti, ditelaah, akan memberikan kita kekuatan untuk menilai yang baik dan yang buruk, yang ma'ruf dan yang mungkar. Ya. Dan ini ikut kefahaman kita, sebab itu majlis bulan Ramadan itu patut dimanfaatkan sepenuhnya untuk menimba ilmu, menambah amal dan memberikan kita apa yang disebut pencerahan, kecelekan. Ada orang guna agama ini untuk menutup, melemahkan, merabunkan. Tapi ada juga agama ini sebenarnya untuk memberikan kefahaman dan kecelekan. Jadi mudah-mudahan kita tidak tinggal aspek yang sedemikian. Tadi kita dalam mesyuarat, tadi kita bincang juga soal tempatan banjir dan beberapa tambahan peruntukan yang tentunya saya sambut dan akan beri pertimbangan dan sebagainya sudah diberikan kelulusan. Dan saya ucap terima kasih kerana itu Ketua Menteri tidak gunakan kesempatan itu buat banyak tuntutan lagi yang dia tahu kita dah lulus banyak. Tapi saya nak manfaatkan majlis ini juga kerana kita jemput sekolah-sekolah pondok dan tahfiz negeri Sabah. Ini juga kita kena tak mohon rakan-rakan faham. Di negara kita ini, anak-anak di Mahat Tahfiz Sekolah Agama Rakyat ini dah mencecah sampai lebih 400,000, mungkin setengah juta. Dan sejak 2003, keputusan kerajaan masa itu ialah menghentikan semua bantuan pada sekolah-sekolah rakyat. Saya bincang dengan rakan-rakan saya, Zamri pun ada, Fadlina, dan merasakan keputusan itu tidak bijak. Kalau kita rasa ada kekurangan, kita cuba perbaiki. Tapi dengar masalah mereka. Saya undang tuan-tuan guru, ulama kita, dan beritahu mereka apa yang diajar di Mahat Tahfiz, soal sama ada hafalan Quran atau kitab-kitab tradisional, Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, mungkin Minat Dalal, atau Kimia Sa'adah, ataupun Mundiatul Musalli, Syekh Daud Abdullah Fatani. Yang diajar itu urusan pondok. Bukan urusan kerajaan untuk campur tangan, menetapkan manhaj tarbiyah atau kurikulum mereka. Tetapi kita ada usul. Di semua sistem pendidikan negara kita, sekolah kebangsaan tentunya, sekolah Cina, sekolah Tamil, dan sekarang sekolah Arab, sekolah antarabangsa. Untuk anak-anak Malaysia, mana mungkin sekolah antarabangsa itu anak-anak dididik, anak orang kaya, elit, pergi ke sekolah antarabangsa, langsung tak faham bahasa Malaysia, tak langsung belajar sejarah Malaysia. Jadi, kita ambil keputusan untuk semua anak-anak sekolah dalam semua sistem persekolahan dan pendidikan wajib menguasai bahasa Melayu, wajib belajar sejarah Malaysia. Ini juga terpakai di Mahat Tahfiz dan sekolah-sekolah agama. Jadi ada uniformity, sekurang-kurangnya yang basic dua subjek ini yang diterima pakai. Tapi juga saya cadang juga kepada tuan-tuan guru, kita tak boleh ketinggalan dalam pertembungan budaya dan fikiran dan faham. Kalau dulu pondok pesantren ini, di Indonesia sebut pesantren, jadi kita Mahat Tahfiz, Mahat, itu menjadi benteng pertahanan
iman, ilmu dan menanam roh jihad menentang penjajahan. Benteng satu-satunya. Setelah Inggris, Brooke di sini, Raffles di Singapura dan Tanah Melayu, menakluk negara-negara kita, ditawannya pimpinan, sistem pentadbiran, bahasanya, pendidikannya, semuanya ikut acuan Inggris. Satu-satu benteng pertahanan yang kebal, yang tak boleh ditembusi oleh penjajah Inggris dan Belanda di Indonesia adalah pesantren dan pondok-pondok. Kerana tanaman tentang akidah dan akhlak dan syakhsiyah dan ruh jihad yang ditanam di situ. Baik, alhamdulillah dari segi cara kenyataan. Tapi keadaan berubah. Dunia sekarang melihat benteng pertahanan itu boleh ditembusi kerana rapuh. Kerana kekuatan baru itu digital transformation, artificial intelligence. Dan kita kalah dari segi itu. Sebab itu saya bincang dengan guru pondok mengatakan kita akan gunakan jentera kerajaan untuk masukkan dengan persetujuan mereka. Kerana artificial intelligence kita itu dengan nilai. Mana kita imbibe apa kata values as integrating force in society and culture. Dan ini yang kita pertahankan. Jadi saya syukur alhamdulillah kerana pondok-pondok yang kita undang setuju jalan kurikulum mereka ada sekarang, kita tidak campur, tambah bahasa, tambah sejarah dan tambah digital education dan artificial intelligence. Alhamdulillah. Jadi kerana sambutan mereka untuk negeri Sabah ini, kita mula lulus 5 projek, iaitu dalam menunjuk komitmen kerajaan Madani ini 5 projek untuk memperkenalkan apa yang saya sebut tadi, sistem pembaikan infrastruktur dan kemudian dimasukkan kemudian AI ataupun digital education. Jadi tapi sekolah-sekolah ini tahfiz ni banyak yang uzur. Jadi saya waktu itu untuk Pondok Pesantren Nurul Ihsan Sandakan, Pondok Miftahul Salam Sandakan, Pusat Pengajian Tahfiz Quran Babus Salam Matunggong, Pondok Al-Hashimi Kudat dan Pondok Fi Zilalil Quran Kota Belud, itu kita luluskan 1.525 juta ringgit. Akhirul kalam saya sebut tentang permasalahan dunia sekarang. Perang Teluk melibatkan semua negara-negara Arab dan Iran. Iran diserang ganas oleh Zionis Israel dengan dukungan Amerika Syarikat. Tentunya kita bantah. Malaysia tegas pertahankan kebebasan dan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Dalam konteks ini, negara Republik Islam Iran diserang. Jadi kita pertahankan. Saya terima kasih kepada semua ahli parlimen dari semua parti dalam negara kita menyokong usul membantah dan mengutuk serangan Israel dan Amerika atas Iran, mohon menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara Iran, dan takziah atas syahidnya Imam Khamenei dan keluarga beliau. Itu satu bab. Bab berikutnya ialah masalah kita. Kesan daripada tutupnya Selat Hormuz, 400 kapal minyak gas dan jentera terhalang, harga akan melambung naik. Harga minyak $104 satu tong sekarang. Tapi alhamdulillah kita masih boleh bertahan. Walaupun saya sebut tadi, kos untuk RON 95, 2 bilion ringgit satu bulan.
kos untuk diesel Sabah dan Sarawak tahun ini 4.6 bilion ringgit. Jadi Setiausaha Kerajaan Negeri dalam bincang dengan KSP perlu ambil kira juga masalah ini. Dan sekadar bincang keputusan guna kebijaksanaan. Saya syukur Alhamdulillah, saya beritahu tadi kepada Ketua Menteri dan rakan, Malaysia diberi juga penghormatan. Kita negara kecil, bukan negara terlalu kaya, tapi aman. Dan hampir semua negara-negara Arab, termasuk Iran, menghubungi kita. Berikan pandangan mereka tentang susur garut, peristiwa yang berlaku, dan minta juga input dan pandangan kita. Kerana kestabilan politik kita. Kerana sikap kita yang tegas. Dan saya syukur. Walaupun saya tidak berhajat untuk menyatakan bahawa saya boleh melakukan lebih daripada itu kerana kekangan kita dan kerumitan dan kompleksiti permasalahan itu. Tetapi kita sentiasa berhubungan dengan raja-raja dan ketua dan pimpinan negara Iran untuk menyatakan simpati kita dan harapan kita supaya dapat ditenangkan keadaan. Beginilah maknanya imej Malaysia sekarang kerana aman, kerana dasar ekonomi yang membangun. Jadi jagalah keamanan negara kita. Perbezaan agama, kaum memang ada, tapi kita boleh pilih untuk bertempur sengit atau kita pilih untuk lita'arafu, kenal dan runding dengan baik dengan semangat kemanusiaan. Sekali lagi ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.